Earbuds ni boleh kontrol guna touchscreen dekat depan dia, and korang siap boleh main game sekali. Ini earbuds dari HTC. Yes, HTC yang ada keluarkan smartphone tu. Sekarang diorang banyak keluarkan earbuds bajet yang macam ni. So this is a legit brand. Comel betul animation dekat skrin dia ni. So jom aku share apa yang best dan tak best pasal earbuds ni. First, yang macam aku cakap tadi, dia ada functioning touchscreen dekat depan ni. Korang boleh buat macam-macam, termasuklah jadikan dia sebagai kamera button. Dia punya touch sensitivity ni pun not bad. Rasa smooth je bila scrolling. And korang boleh tengok dia punya wallpaper, boleh tukar yang lain juga. Kalau nak upload wallpaper sendiri pun boleh. Korang try QR code korang jadikan wallpaper. Senang nak minta hutang lepas ni. Dia punya quality audio kira not bad lah untuk earbuds budget. Siap boleh tukar EQ dekat sini. Lagi satu fungsi yang menarik dekat earbuds ni, dia ada AI translator. Korang boleh guna fungsi ni secara real time juga. Atau nak guna untuk translate gambar macam ni. Sesuai guna kalau korang nak melancong ke luar negara. Selain tu, dekat apps dia ni pun ada sleep mode. Korang boleh pilih white noise yang korang suka and dengar bunyi itu sampai korang tertidur. Tapi yang tak best pasal earbuds ni, bila pakai dia rasa macam longgar sikit. Mungkin size dia tak sesuai dengan telinga aku. And lagi satu, walaupun dekat casing dia korang boleh buat macam-macam, tapi still korang memerlukan apps dia ni untuk akses fungsi-fungsi lain macam AI translator tu. So macam agak useless ada functioning touchscreen dekat sini. Oh ya, lupa nak mention, dalam kotak korang akan dapat sekali tali gantung ni dan charging cable Type-C. Korang rasa macam mana? Berbaloi tak earbuds macam ni? Kalau nak, macam biasa, link dekat bawah.